Mana lagi untung 1 kilogram emas ataupun 100 gram gold bar macam dekat tangan saya ni? Tuan-puan tahu tak, pada tahun 2023, 100 gram emas dekat tangan saya harga dia adalah sekitar RM29,000. Tahun ini 2025 harga dia telah pun mencecah RM60,000. Untuk 2 tahun sahaja kenaikan sebanyak RM31,000 bersamaan 107%. Maka untuk 1 tahun tuan-puan sebenarnya dah pun untung sekitar 54%. Sama juga dengan item 1 kilogram emas ini tuan-puan. Tahun 2023 harga dia adalah sekitar RM307,000. Tahun ini telah pun mencecah RM589,000 bersamaan dah untung RM282,000. Maka dalam jangka masa 2 tahun saja, kenaikan untuk 1 kilogram emas adalah sekitar 92%. Kedua-dua ni untung sebenarnya, tapi kalau tuan-puan nak jual, tuan-puan kena ingat akan ada selisih harga. Untuk item 1 kilogram, spread dia adalah sekitar 6%. Untuk item 100 gram, spread dia adalah sekitar 7%. Jadi, yang mana lebih untung kalau tuan-puan nak jual nanti? Mestinya ialah 1 kilogram emas. Sebab apa? Sebab spreadnya yang sangat nipis. Jadi, that's why selalunya saya akan tanya dulu matlamat simpanan tuan-puan. Kalau tuan-puan hari ini ada bajet sekitar RM600,000, tuan-puan nak beli 1 kilogram emas terus ataupun nak beli 10 keping 100 gram? Kalau tuan-puan merupakan seorang business owner ataupun mungkin banyak sangat harta dan nak maksimumkan keuntungan, maka 1 kilogram emas adalah lebih baik untuk tuan-puan. Tapi kalau tuan-puan nak jadikan emas ini sebagai dana persaraan, nak guna sikit-sikit, nak wariskan kepada anak cucu nanti, maka item 100 gram adalah lebih baik sebenarnya. Jadi bagi tuan-puan yang pada hari ini nak saya bantu dapatkan item 1 kilogram emas ataupun 100 gram emas macam dekat tangan saya ni, maka boleh terus isi borang saya up di bawah ataupun terus sujuk pin di video TikTok saya cara untuk bermula. Saya akan guide tuan-puan dalam simpanan emas dengan public gold.